merendahkan ibadat orang lain, ini bukan sikap dan perangai ahli sunnah, tetapi dia adalah sikap dan perangai khawarij. Kita tak boleh terlampau keras dalam berinteraksi dengan kemampuan orang awam. Contoh, katakan kita memang buka puasa dengan air kosong dengan kurma. Kita tak boleh paksa orang awam semua untuk ikut cara kita. Kecuali kita hanya galakkan macam Nabi SAW galakkan. Tapi kalau kita nak paksa atau kita nak merendahkan pula orang yang tak buka dengan macam mana kita, tu hati-hati. Dia ada ciri-ciri khawarij. Sebab khawarij ni Nabi kata, Nabi pesan kat sahabat, mereka ini, golongan khawarij ni, mereka sangat suka memperlekehkan solat orang lain berbanding dengan solat mereka. Mereka tengok mereka lah orang yang paling kuat solat, ibadat. Mereka suka memperlekehkan ibadat orang lain. Dia belagak baru keluar daripada masjid 20 rakaat kan. Apalah buat 8 rakaat, laju pula. Bukanlah laju sangat pun, bukan macam kat Indonesia tu. Contoh ada masjid yang buat, ambil pendapat yang buat 8, 3 witir, 11. Jadi kena raikan lah. Janganlah kita yang buat 20 ni, oh tak ikut sunnah kat orang yang buat 8. Sama jugalah yang buat 8, janganlah kata orang buat 20 tu buat bid'ah pula. Masuk saja bulan Ramadan, kita akan jumpa orang yang dia boleh katakan culture shock, panggil terkejut beruk. Maknanya dia rasa macam ibadat dia tu macam dah sempurna sehingga dia nak memperlekehkan ibadat orang lain. Ni hati-hati. Sama juga bacaan Quran. Ini pun banyak. Ini kita kena nasihat dekat sahabat-sahabat kita. Walaupun kita dah ikut program tadabbur ke, tadarus ke, jangan kita anggap kita ni dah sempurna bacaan kita dah yang terbaik sehingga kita memperlekehkan pula orang yang kita tak tengok bersama dengan program kita kata tak tadabbur Quran lah, kita kata mereka ni tak baca Quran lah, apa ni duk baca novel ni, tak ada manfaat, tak baca Quran macam saya, macam kami, tengok kami ni. Ada pula sekarang ni isu, dia berterusan sebab apa? Kejahilan tu masih ada. Selagi mana ada kejahilan, selagi itulah ada kezaliman. Ihtiqar maknanya al-akharin, merendahkan orang lain, antaranya merendahkan ibadat orang lain. Ini bukan sikap dan perangai ahli sunnah, tetapi dia adalah sikap dan perangai khawarij. Ni kita nak kongsi dalil ni. Ni dengar betul-betul. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam hadis nombor 5058, kitab Fadailul Quran, nampak? Babun man ra'a biqiraatil Quran au ta'kulu bihi au fakhura bihi. Bab orang yang riak dengan bacaan Quran atau ta'kulu bihi, atau makan dengannya. Makan dengannya ni maknanya dia hanya baca tu nak dapatkan dunia. Au fakhura bihi, ataupun dia bangga dengan bacaan Quran dia. Imam Al-Bukhari bawakan riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dalam kalangan kamu satu golongan, mereka akan merendahkan solat kamu, yakni solat para sahabat. Bayangkan, bersama dengan solat mereka. Maknanya mereka bandingkan, merendahkan solat orang lain kerana mereka beranggapan mereka lah orang yang paling sempurna solatnya. Maknanya kamu akan merasa hina, kamu akan merasa rendah jika membandingkan solat kamu bersama dengan solat mereka. Sahabat sendiri, orang beriman akan rasa rendah diri bila tengok solat mereka. Sebab itu Imam Al-Bukhari dia letakkan bab mereka berbangga baca Quran tapi dia bangga, termasuklah ibadat. Itu kita nak faham tu. Macam mana para sahabat mereka rasa solat mereka lekeh nak dibandingkan dengan solat puak khawarij ni. Sebab puak khawarij ni dia kata solat kami hebat. Ini Imam Al-Bukhari letak bab tu kerana mereka berbangga. Kita baca sejarah macam mana Ibnu Abbas pakai baju cantik-cantik kan, puak khawarij kata apalah Ibnu Abbas ni dunia. Nampak? Dia pelekehkan orang, suka pelekehkan orang. Dia tengok orang pakai cantik sikit, dunia terus. Ada tak orang macam tu sekarang ni? Ada. Dia tengok orang pakai handset canggih sikit, dunia. Dia tengok orang buka puasa ayat manis, dunia. Dia tuduh orang. Dia tengok orang pakai kereta besar sikit, dia tuduh dunia. Ada tak? Ada. Itu bab dunia. Tapi ni Nabi sebut ni bab akhirat, bab ibadat. Mereka suka mempelekehkan ibadat orang lain. Antaranya solat. Solat tu tak berjaya menegah dia daripada fahsyak wal munkar, tapi dia rasa dia dah paling solat dah. Orang lain semua yang dia tengok tak solat belaka. Itu maksud dia mempelekehkan, sehingga orang yang solat juga merasa lekehnya solat dia berbanding dengan solat puak ni. Puasa mereka dan puasa kamu, kamu akan merasa lekeh sangat puasa kamu ni jika nak dibandingkan dengan puasa mereka. Macam sekarang lah, dia buka puasa dengan kurma dengan air, kemudian dia pelekehkan orang. Apalah buka puasa dengan air manis, apalah buka puasa pergi bazar Ramadan, apalah buka puasa dengan murtabak. Tengok aku buka dengan air kosong je, buka simple je, tak payah cerita kat orang. Kalau kamu Allah pemudahkan untuk buka puasa bantu, tak payah mempelekehkan orang lain. Kerana ini ciri-ciri khawarij. Amalan kamu akan rasa lekeh nak dibandingkan dengan amalan mereka. Tengok kami tadabbur hari-hari. Dia tak tahu puak khawarij. Sebab itu Imam Al-Bukhari letakkan hadis ni dalam Fadailul Quran. Kemudian letakkan dekat situ orang yang berbangga dengan bacaan Quran, yang bunuh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Amirul Mukminin, Abdurrahman bin Muljam tu guru Quran. Jangan main-main. Dalam riwayat lain Nabi kata, majoriti orang-orang munafik dalam kalangan umatku adalah pembaca-pembaca Quran. Jadi hati-hati. Jangan kita syok sangat. Kita ni Allah bagi kita kelebihan baca Quran banyak sikit, kita rasa lebih daripada orang lain, maknanya kita tak tahu lagi